Oh yes, hari ni saya berjaya menukarkan cahaya matahari yang banyak kat langit tu kepada tenaga elektrik. 6,000 watt saya boleh guna. Setakat biasa ni tak ada masalah lah. Ini baru 1,300 watt. Alright, untuk itu first saya kena ada inverter. Saya pakai hybrid daripada DY. Dia punya model Sun 6K. 6,000 watt output. Untuk bateri saya akan pakai SE F12. Kapasiti 11.8 kWh dan dia boleh tahan lebih 6,000 cycle. Lebih kurang 15 tahun lah. Dua-dua inverter dengan bateri ni saya akan mount kat dinding saya. Dia ada punya bracket. Buat seorang-seorang penat tau. Inverter ni akan hasilkan elektrik berbentuk AC, alternating current, yang boleh hidupkan saya punya perkakas AC kat rumah lah. Elektrik yang dijana oleh inverter ni pula datangnya daripada bateri dan solar panel tadi. Jadi first saya kena buat sambungan antara bateri ke inverter ni. Saya ada wayar bateri, memang tebal, kita boleh nipis sebab bateri ni maybe dalam 48 volt ke 56 volt macam tu lah. Untuk sambungan ke inverter ni kita kena faham sikit dia punya layout. Ini connect bateri, ini dia punya BMS, yang ini connection AC. Kita buat bateri dulu Wayar bateri yang tebal tadi tu saya masukkan daripada bawah, kemudian saya screwkan dia. Saya buat positif dulu, then yang negatif. Bila inverter dah sambung, baru kita connect kat bateri. Jangan bateri dulu baru sambungkan inverter, itu bahaya. Dan negatif. Saya akan gunakan satu kabel Cat5 ni untuk membolehkan inverter ni berhubung pula dengan kita punya bateri. Baru dia boleh tahu bateri tu tengah cas berapa watt, kapasiti bateri tu tinggal berapa. Masuk sini. Kuat angin tau. Cocok dekat slot BMS ini satu. Dekat bateri kita cocok PCS. Alright, tutup bagi kemas. Okay, bateri sudah. Kita punya BMS connection sudah. Dekat AC generator saya tak pakai lagi. Load untuk kita guna grid kalau ada TMB. Saya nak pakai load je. Alright, sekarang untuk output daripada inverter kita ni, boleh tak kita cocok terus pada plug? Boleh. Tapi adakah selamat? Tak. Jadi kita kena pasang distribution box. Kena set up dulu. Saya plan daripada sini keluar, pergi ke sini. Okay lah. Cabut dulu. Sini. Ke nak buat atas sini? Ke sini? Sinilah. Sebab bawah nanti saya akan letak maybe server modem semua. Dalam DB ni first saya nak letak DC punya circuit breaker yang 2 pole sebagai switch. Dan DC SPD untuk lindung solar panel daripada kilat. Kalau kena kilat dia pergi ke bumi. Untuk bahagian AC, first main switch saya pakai 2 pole punya MCB. Duduk sini. Dan pakai SPD untuk kilat. Kemudian saya gunakan RCCB yang 100 mA sebab untuk tool-tool saya. Kalau rumah biasa kita pakai 30 mA. Ini type A. Kalau solar biasanya kita nak guna type B sebab ada kemungkinan DC current dalam sistem. Kalau rumah biasa pakai 30, kalau tools pakai 100 mA. Tapi itulah, harga dia mahal sikit. Saya gunakan type A, tak pakai type B sebab saya punya inverter ni ada ni integrated punya protection. Dia dah ada ni residual current detection. So dah cover. Tapi kalau kita pakai type B lebih baik lah, ada 2 layer protection. Itu RCCB dan last kita punya circuit breaker. C16 untuk outlet tool saya, C10 untuk outlet yang low power device, C6 untuk lampu kipas. Kita clip semua. Alright, sekarang daripada inverter kita nak connect ke distribution box, kita akan sambung menggunakan kabel wayar lah. Berapa tebal pula tu? Ingat, kalau kita rujuk balik inverter kita, output 6,000 watt, voltage yang keluar 230 volt AC. Dengan output kita max 6,000 watt, kita bahagi dengan 230 volt, kita dapat ini 26 ampere current maksimum yang akan keluar daripada kita punya inverter ke DB. Jadi carilah kabel yang lebih sikit dia punya kemampuan untuk handle current tu. Untuk kes ni saya gunakan 6mm punya kabel sebab kita boleh handle confident 32 ampere. Yang tadi kita punya inverter ni max sampai 26 saja. Ini 32 boleh. Jadi boleh guna 6mm punya kabel sambungan ini ke ini.
Dekat main switch AC ni, satu terminal untuk wayar live, satu untuk neutral dan satu lagi dekat bawah bus bar ni saya letak ground. Ingat, saya guna semua ni 6mm punya wayar. Wayar ni saya lindung menggunakan flexible tube masuk dekat lubang load bawah tu dan sambung dia wayar neutral dekat neutral. Kita punya live dekat terminal live. Okay, dan ground dekat bawah tu. Semua yang kena ground saya akan sambung ke bus bar ground macam SPD sebelah ni. Output daripada switch tu saya akan sambung pula ke input SPD. Dua-dua live dengan neutral. Dan dalam masa sama kita selarikan ke kita punya RCCB sebelah tu. Ini live pergi ke SPD dan RCCB. Neutral pun pergi ke SPD dan RCCB bahagian neutral. Atas RCCB adalah input, bawah dia output. Dan last, output daripada RCCB ni, dia punya live saya akan tarik ke input circuit breaker dan dia punya neutral pergi ke bus bar neutral. Untuk semua circuit breaker yang hujung tu, saya selarikan dia punya input. Okay, settle. Ini susunan dia. Sekarang, tengok dekat ground. Ground ni nak pergi mana? Semua dah berkumpul kat bus bar ni, tapi dia nak pergi kat mana? Saya gunakan 16mm punya kabel ke bus bar ground ini. Saya tebuk dinding buat lubang tembus keluar. Saya jolok wayar ground yang tebal tadi bagi tembus keluar dan tarik. Ini akan pergi ke bumi. Caranya adalah dengan menggunakan grounding rod. Ini biasa panjang dalam 1 meter lebih macam tu. Biasanya kita kena tanam dalam tau untuk mengurangkan rintangan. Kita boleh sambung 2 ataupun 3 ground rod ni. Lepas tu ketuk dalam tanah ni. Untuk kes saya ni, saya rasa satu batang dah cukup. Sebab apa? Sebab saya punya tanah area tapak studio ni, dia punya water table tinggi. Dalam 1,5 meter hampir ke 2 meter tu dah jumpa air. Jadi kawasan kat bawah ni semua lembap. Tu yang saya confident guna satu batang je kedalaman dia. Okay, ini ground yang pertama. Tapi tak cukup tau. Minimum bagi saya adalah 2. Kita jarakkan dalam 2 meter macam tu. Kita tanam yang kedua pula. Kenapa? First, dia akan mengurangkan rintangan. Kedua, kalau kena kilat, saluran ke bumi tu bertambah. Ketiga adalah sebagai backup. Kalau road pertama tu problem, wayar tu berkarat ke putus, dah tak ada ground. Sekarang saya nak buat power outlet. Nak tarik daripada DB yang pakai C10 pergi ke tepi ni. Wayar live dekat output MCB. Ini saya pakai 2.5mm punya kabel. Neutral sambung ke bus bar neutral. Ground sambung ke bus bar ground. Dah ada 3 wayar ni. Kita tariklah ke tempat yang kita nak pergi tu. Casing skru ke dinding. Sambungkan wayar outlet. Dan settle. Pastikan terminal semua betul. Okay. Untuk kabel solar, ni saya dapat daripada JJ Lab. Kabel daripada Lab memang high quality tau. Kalau kita compare dia punya solar kabel ini, ada 2 layer insulator. Yang biasa orang pakai ada 1 layer sahaja. So yang high quality lebih secure lah. Nak sambung solar connector mudah je. Kita stripkan hujung kabel. Saya gunakan butterfly crimper untuk lekatkan kabel dengan connector tu secara kemas. Nampak tu? Kuat tu dia peluknya tu. Barulah kita boleh sumbat dekat lubang connector sampai dia klik. Dan kita skrukan. Cantik. Sebelum sambung ke solar panel, saya connect dulu ke saya punya switch DC untuk positif solar dan negatif solar. Dan jangan lupa SPD tu kita kena parallelkan juga. Kalau tak, nanti tak ada protection daripada kilat. Settle ni, baru kita boleh sambung ke solar panel. Semua solar panel kat atas ni saya akan sambungkan secara bersiri tau. Positif, negatif. Jadi voltage dia akan bertambah. Maybe total dalam 200 ke 300 volt. Tinggi tau. Itu yang kena waspada tu. Kena ikut step dia supaya proses kita ni selamat. Okay, bagi saya rehat kejap. Maklumlah tengah puasa ni sambil lepakkan kebau kat tepi studio saya. Aduh, dah settle, kita sambung. Bila wiring DB dah settle, kita tutuplah DB ni dengan dia punya cover. Barulah selamat, tak ada expose punya tu. Sekarang result dia, daripada cahaya matahari yang banyak ni pergi ke solar panel, kita masuk ke inverter
Dan sekarang ni dapat berapa watt tu? 2.1 kilowatt. Banyak lagi solar panel saya tak pasang tau. Saya test dulu RCCB ni. Tengok dia tendang, jadi sistem saya selamat. Dan moment of truth. Turn on. Alright. Barulah kita boleh start proper project. Okey, jadi lepas ni saya nak pasang power outlet dekat sini satu. Ini untuk yang pakai 16 ampere punya MCB supaya saya boleh hidupkan saya punya miter saw saya, chop saw saya. Itu semua perlu tenaga yang tinggi. Jadi saya akan letak satu kat sini lah. Power outlet yang jenis outdoor punya lah, lindung daripada hujan. Lampu. Okay. Then saya nak pasang CCTV. Tu next video. Saya nak fokus CCTV dulu bagi selamat. Dan kalau korang nak barang solar DIY ni, boleh pergi ke pengedar rasmi diorang kat Malaysia adalah JJ Lab. Sama macam provider kabel tadi. Dah pukul 4.20. Haus dah lagi ni. Nak beli ais, dah beli. Sekejap lagi nak buka puasa pula. So saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali kalau nak support saya bangunkan studio Fasa 3. Pergi ke beranibuat.com/Fasa 3. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.